yang di dalam amalannya itu yang dicari adalah kualiti amal, bukan luaran kuantiti amal. Antara kualiti dan kuantiti di dalam beribadah itu bukan ada pertembungan di dalamnya, tidak. Tapi yang saya maksudkan bukan kuantiti, akan tetapi gambaran luaran kuantiti. Dia berbeza dengan kuantiti amal itu. Memang kalau amalnya banyak, semakin banyak kedudukannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi intipati daripada amal itu adalah kualiti. Orang yang bertakwa adalah mencari kualiti amal bersama dengan kuantitinya. Tetapi orang yang tidak mempunyai nilai takwa, dia hanya akan fokus kepada gambaran kuantiti amal. Ini dapat kita petik daripada satu kisah di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang dua anak Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Ceritakan tentang dua kisah anak Adam ketika keduanya itu masing-masing mengedepankan korban. Diterima salah satu dan tak diterima yang lain. Zaman dahulu amalan itu bila mana ingin disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diletakkan di sebuah tempat, akan datang macam api untuk mengambil barangan itu, yang diambil itu yang diterima, yang kekal yang tak diterima. Maka yang diterima pada waktu itu adalah amalannya daripada Habil. Saya akan bunuh kepada kamu, kata Qabil mengatakan kepada Habil. Seorang yang bertakwa itu tidak akan mengambil sikap yang tidak baik kepada orang yang mempunyai sikap tidak baik. Ketika Qabil mengatakan kepada Habil, aku akan bunuh kepada kamu, Habil mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasatin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah. Kalau kamu hulurkan tangan kamu nak bunuh kepada aku tak akan hulurkan tangan aku untuk bunuh kepada kamu, karena aku takut kepada Allah. Takwa itu dasarnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu perbuatannya di dalam pembunuhan akan menyebabkan murkanya Allah, dan dia tidak tahan untuk menghadapi murka dan marahnya Allah. Walaupun nyawa yang dikorbankan, tapi dia tidak sanggup untuk menerima murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil mengatakan kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan yang diterima itu oleh Allah adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Saya bersedekah, kamu bersedekah, tapi bezanya saya bertakwa, kamu tidak bertakwa. Demikian pesanan Habil kepada Qabil, sehingga sedekah aku diterima, sedekah kamu tak diterima. Bukan disebabkan oleh kerana luaran sedekah yang disedekahkan, tapi apa yang tersimpan di dalam hati si pemberi sedekah, itu yang menjadi sebab kualiti amal. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima itu amalan orang yang bertakwa. Kualiti amalnya itu ketika berkorban
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan orang-orang yang bertakwa, bukan amalannya saja, amalan orang yang bertakwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha, daging sembelihan kamu, wala dima'uha, dan juga darah sembelihan kamu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Taqwa kamu ketika kamu berkorban, taqwa kamu ketika kamu menyembelih. Kiaskan kepada seluruh amalan yang kita buat yang dinilai oleh Allah kepada amalan itu, baik sembelihan, korban, sedekah, salat, silaturahim, bersilaturahim kepada jiran, apa saja yang kita buat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Takwa yang